Baik, Assalamualaikum dan selamat petang. Jadi untuk petang ni aku bukan nak ajak sikit lah. Aku sebenarnya tak plan pun lah nak ajak security ni. Sebab jujur lah wabak aku tak faham subjek ni sebenarnya. Dia agak susah sikit sebab aku tak ada basic PHP. Okay. Kalau ikutkan pun SEM ni kan kita belajar PHP kan. So I'm not master at PHP yet lah. So akan ada soalan dan beberapa part yang aku tak boleh nak explain. Okay. Tapi hari ni apa yang aku nak share ialah berkaitan dengan kod-kod yang akan masuk lah kan. Yang aku rasa memang garanti akan disuruh kita tulis. So dekat sini aku dah sediakan beberapa kod lah. Okay, nanti akan ada video aku akan bagi lagi lah. Yang ni sikit je ni. Dekat dalam notepad aku sekarang ni merupakan beberapa coding yang khas untuk security. Contohnya macam session untuk security, session biasa. Yang ni session biasa lah. And then session untuk role, security untuk role dan security untuk ID. Dan of course kita tak boleh lupa jugalah prepared statement. Now this is the most important one. Okay. Macam dalam soalan ni dalam background ni boleh nampak duk pakai prepared statement. Yang bertujuan untuk kita nak avoid SQL injection. Now video ni aku tak mau nak ajak apa sangat sebab aku pun tak tahu nak explain apa dalam video ni kan. Cumanya kebanyakan soalan lah kan aku bagi tips lah. Kebanyakan soalan yang hampa wajib hafal prepared statement ni dengan session ni. Okay. Session ni lah nampak tak? Okay. Dan yang ni bukan. Yang ni kita abaikan ni. Ni bukan dia. Okay. So inilah session security. Okay. Prepared statement aku rasa semua orang tahu. Okay. Aku takkan nak explain lah ni. Cumanya untuk session ni aku rasa kita dah belajar session dalam PHP kan. Siapa-siapa yang ambil PHP programming kan. Tapi aku rasa yang ambil full stack pun dia pun tahu juga aku benda ni. So basically dalam social session security yang ni lah kod dia. Okay, kalau macam role dia lain lah. Nampak? Kalau role dia tambah ni lah. Dia tambah ini kan. Dia tambah if session role. Kalau session ID user ID dia buat macam ni. Nampak? So that's a bit of coding lah yang aku nak share. Okay. Aku tak ada nak ajak sangat sebenarnya sebab aku pun tak tahu. Okay. In the next video nanti aku akan share sikit-sikit lah pasal DNS rebinding apa semua. Tapi dalam aku rasa exam security web ni dia banyak suruh kita buat coding ni. Buat coding berkaitan dengan security. Okay. So untuk hari ni tak ada apa sangat pun video lah. Saja je nak tunjuk-tunjuk coding apa semua ni. Supaya nak kenal sikit lah. Oh session ni ada macam ni apa semua kan. And one more thing sebelum aku nak habiskan video ni. Ada satu benda berkaitan dengan coding ni. Okay. Kadang-kadang dalam soalan kan, dia akan ada bagi coding kata lah. Na'udzubillah dia bagi kan memang tak tapi saja je kan. Dia akan bagi hak ni. Dia akan bagi hak ni dengan hak ni. Beza dia dua ni kan, betul tak? Okay. Benda yang aku nak bagi tahu is, beza antara simbol yang ni dengan yang ni is, okay, aku dah tanya ChatGPT lah, dia kata, yang ni dia lebih secure, dia lebih selamat daripada kita guna ni. Itu je beza dia. So recommended pakai yang ni lah. Okay, yang ni yang recommended pakai. Okay. Sebab ChatGPT dia kata yang ni macam dia tak secure sikit. Dia masih secure tapi tak secure yang ni. Okay. Dia pakai simbol not sama dengan 2 kali tu. Okay, so itu sajalah video kita pada kali ni. Okay. Saja nak tunjuk coding apa semua ni supaya kita lebih nampak session coding buat macam mana, prepared statement nak macam mana. Kalau hampa nak coding ni, aku boleh bagi. Sama ada hampa, kalau hampa ada nombor WhatsApp aku boleh je bagi notepad ni kat hampa. Ataupun kalau hampa tak ada nombor aku, nak suruh minta kat YouTube, aku boleh je letak dekat komen. Okay? So, itu sajalah video kita pada kali ni. So, sekian, terima kasih.